Oh, laku ceruk lah. Okay. Forest knife. Okey bang. Sorry ya. Terima kasih. Berapa? RM1.7. Hari ni kita ada apa Mi? So guys, hari ni hari Sabtu bersamaan 25 hari bulan. So hari ni kita ada 7 Wonders of Negeri Sembilan, which is sekarang kita ada dekat Sungai Menyala, brother. Sungai Nyala. Sungai Menyala. Ni bib kita orang. Tunjuk bib. Kita orang gerak tadi daripada rumah lebih kurang 6.30 lepas subuh. Sampai 7.30, ambil masa dalam 30 minit juga lah. So hari ni aktiviti kita join untuk 7 Wonders. Tempat pertama ni dia buat dekat PD Forest Trail Run. Jalan denai lah. Dia tak ada mendaki sangat. Lebih kurang dalam 13 kilometer. Oh. Ya. Ada tip? Ada. Dah daftar? Okey, boleh Ada daftar apa? Daftar kat mana? Dah dah kira dah. Oh, dah ada ni kira ni lah. On lah. Okey, baik. Terima kasih. Oh, ni pendaftaran. Mana yang nak ambil bib boleh ambil kat sini. Vic. Ambil air. Air? Ambil air, botol air. Sekejap Aduh, vlogger Aduh, vlogger Sampai pukul berapa tadi Kat? awal. Pukul 7 sampai lah. Oh, pukul 7. Pukul 7 sampai. Ya, sampai. Ni tengah taklimat lagi ni. Belum flag off lagi. Patah kencing aku kata 7.30 dah flag off. Kelang kabut aku. Saya dengan sukacitanya merasmikan program Negeri Sembilan 7 Wonders Challenge 3.0 tahun 2026 untuk daerah Port Dickson pada pagi ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak mohon bagi tujuan keselamatan yang berada di hadapan. Sebab kita nak bagi semua keadaan yang selamat. Sebab apa? Gimik inikah Dah beritahu Farid ni? Dah beritahu Farid? Dah, indah melatar belakangkan suasana alam sekitar yang. Are you ready? PD Forest 3.0. Selfie satu, masuk semua guys. Yang mana dapat, yang tak dapat minta maaf. Okey. Baik, kalau ada semua sudah bersedia, barisan tamu hormat telah bersedia. So guys, kita dah start take off. Sama pun kita dah on guys. So, kita tunggu je lah guys. Keindahan flora dan fauna PD Forest Sungai Menyala. Semua ada. YB jangan sekali YB. So guys, kita dah kilometer yang pertama. Alright. Dah. Okey, lari dulu. Pastikan 5 di depan anda. Jumpa 2 ya. CP total tak banyak, 6 je. CP 1. Baru sampai CP 1. CP 2 guys. CP 2. Sekarang baru 415 kilo.
Water station. Water station guys. Tak apa. Okay, betul. Jalan. Kita dah masuk pinggir laluan yang lebih sempit. Okey, kita dah nak sampai ke CP3. CP3 guys. Water station. Water station yang kedua. Mana? Okey, so ni laluan. Rasa on the way dia pusing balik ni. Okay, water station yang seterusnya. Bain wah. Air dia refill wah. Refill sampai kalau Air. Ya bang. Sirap tanpa gula. Terima kasih. Ya. Satu je bang. Air kosong. Right. Tanpa gula. Sirap tanpa gula. Kita sekarang dah kat CP4. Dia ada 6 CP, 6 checkpoint. Okay, kita rehat dulu. Okay, kita rehat dulu. Makan dulu. Sambil tunggu Farid. Air. Sirap tanpa gula. Rehat.
orang 5 depan ni je. Lepas 5 apa? Lepas 5 nak. Ataupun boleh cash. Ada air kelapa bang Ada. Mantap. Ada pun sampai, pun sampai. 3 kilo lagi. 3 kilo lagi. Air kelapa berapa ringgit kak? RM7 bang. RM1. Ha ni. QR boleh tak? Boleh. Okey, sekejap. Akak satu Okey, ini 4 tadi. Oh, laku teruk lah. Forest Knife. Okey bang, sorry ya. Satu. Terima kasih. Satu RM7. Air kelapa guys, RM7 saja. Sungai menyala. Kita nak sampai dah ni guys. Baru settle minum air kelapa. Lagi 2 kilo lebih lagi nak sampai ke penghujung. Kita lagi nak masuk 11.3 kilo. Berbaki lagi 1.5 kilo lagi. Total ke Kerja sini ke? Kat mana? Saya KL. Mana? PTPTN. Tapi saya duduk dekat Simpang 4 je. Nampak Melaka? Simpang 4 Melaka. Kat mana? Dekat Tabunan ni. Apa mana ni? Ha. Kat mana? Penting. Maghrib baru orang turun. Tapi time tu saya pergi hujan lebat. Oh. Lecak. Kan jalan depan tu jalan merah kan. Mana? Baru abad tapi dah larat lagi datang sini. Orang muda dia larat lah. Dia kunci dia. Okay, so ada lagi 500 meter sebelum nak sampai ke orang kata final checkpoint. Total hampir nak masuk 13 kilo. Dekat PD Forest ni dia ada macam-macam pokok lah. Ada pokok meranti. Sambil-sambil kita masuk terokai hutan ni, kita belajar apa jenis pokok yang ada. Okey, dah nak sampai. Dah jumpa Raja Lantar. Enam sitting yang terakhir.
CP yang terakhir guys. Let's go. Kita ambil medal. Kita ambil medal dulu. Dah sampai. Yeay, dah sampai. Okey. Jom. Siti Aisyah binti Nur Ambil Azizi. medal. Tak ada ni. Tak ada signage. 3, 2, 1. Bin Razman. Ada. Abang Durai tadi duduk situ. Yang dapat kawan dia. Macam mana? So guys, so far Okey, tahniah. 7 Wonders ni Terima kasih. Bandung 14 km berdenyut-denyut guys. Sesuai dengan Denyut. yang pertama. Dengan pandang kita. Lagi cuba betul. Dengan apa? Tapi kita ada sifu kita. Habis dah? Habis dah? Okey, kita bagi fokus dan tumpuan kita ketika ini kepada ketibaan para peserta ke garisan penamat. Dan penutup dah guys. Kita dah settle buat Tirai edisi pertama, Macam mana perasaan? siri yang ketiga. Ada nak pay-pay-one. Seven Wonders Challenge 3.0. Sebab muka-muka Thank ni, you everybody muka-muka ni, for your support and semua love nak minta nasi kandar lah. of the nature. And this is Negeri Sembilan. Finally kita punya tour untuk hari ni, untuk first tour which is dekat mana bang? PD Forest. Okay. Sudah pun selesai. So everything went good, alhamdulillah. So doesn't have any injuries. Tapi abang Syafiq lah kena ni sikit. Baik, jumpa bulan depan Gunung Datuk. Jumpa bulan depan Gunung Datuk 23 hari bulan insya-Allah untuk lengkapkan 7 Wonders. So sekarang ni kita baru lengkap, baru complete 1/7 daripada gunung ataupun bukit yang kita akan naik. Okey, jumpa bulan depan guys.